inilah schedule ataupun jadual penuh untuk fight UFC di White House nanti, UFC Freedom 250 yang akan berlangsung 15 Jun nanti, geng. Di macam korang boleh nampak, yang main event ataupun perlawanan tumpuan ada Ilia Topuria yang akan fight dengan Gajah. Lepas tu ada Pereira juga yang akan fight dengan Gen. Gen ni famous tau, aku selalu nampak dia berlakon. Kalau orang tak tahu lah, kalau orang tahu tak tahu, tapi si Gen ni dia ada, selain daripada fight dekat UFC, dia pun berlakon juga. Mula tu aku ingat Gen ni dia bukan fighter UFC, sebab yelah dia ada berlakon juga dalam The Cage. Tak silap aku The Cage ada dia. Tu tengok macam dia pernah nampak. Betul lah, rupanya dia ada fighter dia, apa ni, si Gen ni. Di selain tu pun ada juga yang ni lah, yang buat itu korang tengok. Aku recommend korang fight yang Hawkins versus Lewis ni. Ni pun okey juga. Kalau korang tanya aku recommend korang tengok 3 ni je. Ilia Topuria fight dengan Gajah, Pereira fight dengan Gen, dengan ni Hawkins versus Lewis ni. 3 ni je. Yang lain ni tak famous mana pun. Entahlah, ikut korang lah kalau korang apa kan. Kalau korang minat. Tapi pada aku 3 ni je lah yang berbaloi untuk ditengok. Pada aku itu aku je. Jadi geng, drop komen korang minat siapa, dan juga korang nak tengok siapa yang fight nanti di UFC yang akan berlangsung di White House nanti. Drop komen. So itu je untuk video kali ni. This is Fox Breakdown. So geng, kalau korang minat dengan konten macam ni, jangan lupa follow foxthefutury.com. Ciao.